Loceng dah bunyi. Boleh balik. Okey, semua boleh balik. Tapi sebelum tu, guru besar ada buat majlis berbuka puasa di Dewan Sekolah. Semua boleh hadir untuk berbuka puasa bersama-sama. Wah, betul ke cikgu? Boleh datang ni dengan mak. Nanti tak payah dah nak masak kat rumah. Oklah. Jom kita balik dulu. Naik basikal dulu. Okey, jom kita balik. Okey, dah siap mandi. Jom kita cakap kat mak. Ada majlis berbuka puasa. Mak, hari ni guru besar ada buat majlis berbuka puasa kat sekolah. Ya ke? Nanti mak tak payah masaklah, kita berbuka kat sana je. Okey, mak. Mak nak pergi kedai beli barang sikit untuk berbuka kat sana. Okey, kita dah sampai kedai. Jom beli sedikit juadah berbuka puasa. A few moments later. Okey, kita dah sampai sekolah. Jom pergi ke Dewan Sekolah. Wah, cantiknya dewan ni. Dihiasi dengan lampu warna-warni. Kita letak dululah barang kat sini. Jom kita buat persiapan sebelum berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan, boleh berbuka. Sedap-sedap. Nak ambil air kejap. Segar. A few moments later. Jom kita tengok-tengok ada apa kat dewan ni. Hantu sesat mana pula ni? Bulan puasa mana ada hantu? Bunyi apa tu? Wah, ada mercun lah. Ada pelbagai warna. Cantik pula tu mercun ni. Cikgu nak main mercun juga boleh? Boleh ambil lah. Ni dah dapat. Letak banyak-banyak. Aduh, sakitnya. Menyesal main mercun. Korang jangan main mercun ya. Nanti terima padahnya. Okey guys, itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang nak episod 2